Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Wardina Aisyah dari Sebudi TV. Hari ini kami berada di sekolah SMKA Tahap. Sekolah kami telah menghantar 6 orang murid, iaitu 3 orang lelaki dan 3 orang perempuan, iaitu untuk menyertai kejohanan catur MSSD Jerantut. Mari sama-sama kita saksikan. Sekian sahaja laporan daripada kami, Sebudi TV. Assalamualaikum.